Telefon transparent pertama di dunia. Korang mesti dah tengok video viral baru-baru ini pasal telefon transparent atau Luxina ni kan? Malah video-video pasal telefon transparent pun telah banyak dikongsikan di media sosial. Tetapi, adakah video yang viral baru-baru ini palsu? Jawapannya ialah ya dan tidak. Kenapa? Video yang viral baru-baru ini adalah palsu kerana wanita di dalam video ini sendiri yang bagi tahu is exactly what it looks like, a clear piece of acrylic shaped like an iPhone. Dan video yang lain-lain tu pun palsu kerana telah diedit. Namun, ada namun. Kalau korang nak tahu, Samsung sudah lama mendaftarkan beberapa paten telefon transparent pada tahun 2014, 2020 dan 2022. Maksudnya, telefon transparent akan menjadi kenyataan dalam masa terdekat kerana sekarang dah ada macam-macam teknologi transparent seperti TV yang transparent, display screen yang transparent, siap boleh bengkok-bengkok lagi. Malah teknologi bateri yang transparent pun dah wujud. Jadi kemungkinan besar kita akan nampak telefon jenis ini dalam dunia sebenar mungkin lebih cepat daripada yang kita sangkakan. Dan kalau korang nak tahu, Lenovo pun pernah buat telefon dengan skrin transparent pada tahun 2011.